Saya tahu berapa gaji ahli parlimen dengan allowance kalau mesyuarat semua. Dia cecah 340,000. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari mendoakan agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibukakan pintu hidayah supaya berkata benar dan tidak menokok nambah sesuatu fakta ketika menyampaikan ucapan. Kisahnya, Perdana Menteri dalam kenyataannya mengatakan isu peruntukan yang tidak diberikan kepada ahli parlimen pembangkang yang didakwa menjadikan mereka miskin tidak sepatutnya timbul. Dulu. Jadi sekarang ni dia gunakan isu ini riuh rendah. Ada mengatakan kami sampai miskin kena hutang. Saya tahu berapa gaji ahli parlimen dengan allowance kalau mesyuarat semua. Dia cecah 340,000. Siapa dapat 30,000 di sini? Tak ada. Jadi bukanlah umpamanya tak ada wang lah sama sekali. Dan yang kita bezakan adalah peruntukan. Itu pun untuk kawasan, untuk rakyat diteruskan. Kata PMS lagi, gaji yang diterima oleh ahli parlimen termasuk pelbagai allowance boleh mencecah sehingga antara RM30,000 hingga RM40,000 dan disebabkan itulah ahli parlimen pembangkang mula menyindir PMS. Namun, kenyataan Fadli disanggah oleh Esko Pemuda Amanah Nasional, Nasional yang menegaskan pendapatan Ahmad Fadli boleh mencecah lebih daripada RM30,000 sebulan sekiranya dia tidak ponteng persidangan parlimen. Jika difikir balik, betul lah apa yang Pemuda Amanah ni cakap. Raja-rajakanlah buat tugas rasmi supaya dapat allowance dan gaji sekali. Ini tidak. Gaji nak tinggi, tapi buat kerja pun hidup tak hidup. Jadi menteri tak reti buat kerja. Bila persidangan parlimen, apa yang dibahas langsung tak masuk akal. Guna isu yang sama berulang kali. Tak cukup itu, Syahir Sulaiman pun turut nak masuk frame juga. Syahir hanya tersenyum je bila baca kononnya gaji cecah RM40,000. Suruh hadir ke sesi libat urus tak ada. Kemudian, harapkan kerajaan bayar gaji buta yang cecah sehingga RM40,000 sebulan. Tetapi, sekiranya benar PMS telah memberi maklumat yang salah, cuba bagi bukti supaya orang dapat lihat payslip dan allowance yang diterima untuk melawan kenyataan PMS tu. Bila PMS suruh isytihar harta tak mau, tapi buat-buat jadi miskin pula. Sepatutnya, gaji yang diberi itulah yang digunakan untuk membantu rakyat. Bukannya suruh rakyat backup ahli parlimen. Wakil rakyat pilihan bukan dijanjikan kemewahan tetapi pengorbanan. Seandainya tak sanggup dapat gaji sikit, tarik dirilah. Sebab tu mereka yang sanggup menghabiskan untuk menang pilihan raya rela belanja beratus ribu sebab wakil rakyat hanya untuk mereka yang berkorban untuk rakyat, bukan sebaliknya.